Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan Bintang Kacil. Kenapa nama kita Bintang Kacil? Sebab kita kacil. Pada hari ini, saya bersama ahli kumpulan saya akan membentangkan yang bertajuk menjaga kebersihan. Hadis yang berkaitan dengan kebersihan ialah hadis ketiga, menjaga kebersihan. At-tuhuru syatrul iman. Maksudnya ialah kebersihan itu sebahagian daripada iman. Pengajaran hadis ini ialah orang yang beriman sentiasa menjaga kebersihan. Yang kedua, Allah sebagai hamba-Nya yang bersih. Yang ketiga adalah nampak kepribadian seseorang. Dan yang terakhir ialah orang yang beriman adalah orang yang mengutamakan kebersihan. Menjaga kebersihan sangat penting dalam hidup kita. Antaranya kita hendaklah membuang sampah ke dalam tong sampah, menjaga kebersihan diri dan membersihkan kawasan persekitaran. Persekitaran yang bersih juga dapat memberikan keselesaan dan mengurangkan risiko penyakit. Seterusnya, kami akan menunjukkan sebuah bangunan ringkas tentang kepentingan menjaga kebersihan. Kenapa tak pasang pada karantai? Tak sampaikan ada kat sebelah tu. Alah, apa juga kita buat gitu. Betul tu, satu juga. Dan itu nanti ada orang bersihkan. Itulah masalahnya. Kalau semua orang fikir macam tu, lama-lama satu kawasan ni penuh dengan sampah. Kita kena ingat kebersihan itu tanggungjawab kita bersama. Jangan harapkan orang lain yang tak bersihkan sampah yang kita buat. Betul, kalau kawasan bersih, kita pun lebih selesa. Selain itu, kebersihan dapat membantu mengelakkan penyakit. Betul juga tu. Tapi nak petik sampah ni kena buat sorang-sorang je. Tak perlu kita pasang sama. Kerja yang berat akan jadi ringan kalau kita bekerja sama. Okey. Aku mengaku salah. Lepas ni, aku tak mahu sampah rata-rata lagi. Jom petik sampah. Nampak tak susah pun nak jaga kebersihan. Betul, yang penting kita kena ada kesadaran dan sikap tanggungjawab. Aku pun dah berubah. Sampah ada tempatnya, iaitu di dalam tong sampah. Jangan sampai aku nampak kau masuk pada kelas lagi. Aku dah insaf dah. Jadi pada hari ini, marilah kita menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Jangan tunggu orang lain untuk menjaga kebersihan. Mulakan dengan diri kita sendiri. Sekian, terima kasih.